Ketika almarhum di Belanda hadir, rumah beliau Abu di Kutaku, yang tanya saban-saban daruku, Abu tu lebih tuha dari Abu Kutaku. Ketika Abu Mudi rumah, Datuk Pulih bertanya bahawa Abu tu lebih tuha dari Abu Mudi. Tapi le Abu tu dalam kejadian sehari-hari gepurna tanya walau hana gepuga dengan sikap beliau ajarkan ditanya beliau gebedah dari tempat tu geteng kedih keluar nak sambut kedatangan Abu Uta bak pintu gebedah dari tempat tu gejak bak pintu gesambut kedatangan Abu Mudi. Padahal menurut logika tanya beliau tidak ulama Tuhan, bahkan umur lebih Tuhan beliau Abu Uta dan Abu Mudi lanjut geduk hidup gepreh truk kenan lagi layaknya tanya tak preh murid kita duduk pada tempat tu malah punya murid imam ada syangan tanya takut lah katikui kalau ada syangan rumah tempat. Tapi beliau kena lagi ya gebedah ke TV keluar malah takalan-kalan walau hana takalan langsung. Nah video-video yang video legure-gure terkadang ketika Abu Bukan bedah nak waw, ketika Abu Mudi bedah nak waw, beliau gintak sampai truk bak pintu hingga bahkan sampai dua Abu kadang gedang bak pintu hana kita mau lagi. Dari sikap beliau ajarkan bahawa katanya berhak untuk memuliakan orang lain. Hana itu sifat mulia. Hana itu sifat pemulia orang lain. Bak orang yang hana mulia. Yang na sifat pemulia orang lain, itulah bak orang yang mulia. Maka malamnya tak pegat bersama dengan longnya orang mulia pukul. Bak drat tak sama dengan bak jiwa drat. Longnya orang mulia pukul. Menyolongnya orang mulia berarti long galak ke pemulia kau. Tetapi ketika long diarhat ke pemulia kau, mudah pak sambut kedatangan kau. Lebih-lebih kadang jimu kitab manjut. Lebih-lebih kadang umuji lebih rendah daripada umur. Menyolong hantim mudah untuk pemulia kedatangan ji sama dengan jawab ji tanyakan orang mulia. Mak mertua, tengku mertua. Maka kita berhak untuk tak pemulia orang lain. Lebih-lebih adalah yang ada berdua kuret lebih berhak untuk tak pemulia.